majlis ilmu merupakan majlis taman zikir. Jadi dengan sebab itu kalau kita tengok ada masjid-masjid, surau-surau atau majlis ilmu berlangsung, jangan kita lalu je, tengok aje. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat kepada hadis yang ke-136 di bawah tajuk kelompok orang yang berzikir ibarat berada di halaman syurga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul zikri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qala wa ma riyadul jannah? Qala hilaqul zikri. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka ragutlah, iaitu ganjaran daripadanya. Anas bin Malik bertanya, apa dia taman syurga? Baginda menjawab, kelompok-kelompok orang berzikir. Rawahu Tirmizi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan orang yang berada dalam kelompok-kelompok orang berzikir ataupun kelompok orang berzikir ni seperti mana taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu kalau kita melalui mana-mana taman-taman syurga ni, tempat orang berzikir, maka jangan kita lupa untuk kita ambil, kita duduk, kita dengar. Salah satu daripada yang dikatakan kelompok orang berzikir ni ialah orang mengaji Quran, kan? Ini merupakan maknanya salah satu daripadanya. Maka kalau kita tak boleh nak baca, kita dengar, fastami'u. Tak boleh nak duduk baca, kita dengar aje. Kerana juga kita termasuk dalam orang yang duduk di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu merupakan majlis taman zikir. Jadi dengan sebab itu kalau kita tengok ada masjid-masjid, surau-surau atau majlis ilmu berlangsung, jangan kita lalu je, tengok aje. Ini aku dah dengar dah, aku dah tahu dah. Tak payah. Duduk kerana kalau diturunkan rahmat pada kumpulan itu, nasaya kita termasuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau contohnya kita dengar ada kelompok, ada kumpulan-kumpulan orang tadarus, kita duduk situ, tak baca pun, dengar saja. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kamu akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu para sahabat mereka ni sentiasa mencari majlis zikir. Hari ini kita sentiasa mencari majlis kedai kopi. Kita sahabat mereka mencari majlis zikir kerana majlis zikir sebab mereka tahu taman-taman syurga. Hari ni dia tak nak, kita tak mahu cari majlis zikir, tapi kita mencari mana majlis orang sembang. Itu yang kita nak cari. Jadi dengan sebab itu ubah. Mula hari ni kalau nampak ada orang majlis ilmu, singgah, dengar, ada majlis zikir, orang baca Quran, tak boleh nak baca, dengar, duduk sama-sama. Mudah-mudahan kalau dia dapat rahmat, kalau turun rahmat, dia pun dapat rahmat sekali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan, insya-Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا رب يا كريم اللهم صل وسلم.